sahabat, dengar wahai saudara, ada satu kewajiban bekalan kita di sana. 5 kali sehari tak boleh kita alpa. Tiang agama kita penentu nasib di dunia. Solat, solat, solat yang paling utama, amalan yang pertama, dihisap Tuhan yang Maha Esa. Luruskan saf, tegakkan diri, hati bersih dan jiwa, kerana solat itu cahaya dan kuncinya surga. Dari subuh yang hening ke zohor mentari tinggi, kemudian asar senja, menanti malam menghampiri, sampai maghrib yang indah dan isyak sepi malam. Sempurnakan rukunnya, jangan tinggalkan satu kalam. Solat, solat, solat yang paling utama, amalan yang pertama, dihisap Tuhan yang Maha Esa. Luruskan saf, tegakkan diri, hati bersih dan jiwa, kerana solat itu cahaya dan kuncinya surga. Andai solatnya sempurna, yang lain mudah terjaga. Iman di dadaku kukuh, jauh dari lalai dan leka. Wajahmu berseri, hati tentram sentiasa.